Hai Kak, apa yang Kak jual hari ni? Beg batik daripada Batik. Kelantan. Lantan ya? Ya. Okey, apa mungkin yang best yang beg ni? Okey, beg kami ni berbeza daripada orang lain. Pertama sekali motif yang kami gunakan ni ialah motif yang membawa identiti budaya dan juga warisan negeri Kelantan dan juga Malaysia. Boleh tunjuk contoh dia? Boleh, boleh. Okey, antara yang digemari ramai lah. Motif yang kami gunakan ialah motif bunga telang. Bunga telang ialah bahan bunga yang digunakan dalam pembuatan nasi kerabu. Yang terkenal, kalau pergi Kelantan mesti nak makan nasi kerabu. So kita pun decide gunakan motif bunga telang dalam corak yang kita gunakan untuk membuat beg batik ni. Okay, antara lain kita juga ada motif bunga raya, bunga kebangsaan Malaysia, bunga getam guri, bunga yang banyak digunakan dalam ukiran rumah Melayu lama. Itulah antara keistimewaan produk yang kami keluarkan ni. Kami bermula pada tahun 2020, tapi pada waktu itu kami hanya bermula secara kecil-kecilan lah. Dan pada tahun 2023 kami mula mengorak langkah. Okay, kita bergerak menubuhkan syarikat sehinggalah pada hari ini. Sebagaimana kita tahu, produk batik ni memang kita tahu produk warisan negara kita. Tapi tak ramai yang masih lagi menggunakan dalam harian mereka lah. Jadi kami buat keputusan untuk kita keluarkan beg tapi kita gunakan motif batik dalam produk kita. Jadi untuk memartabatkan lagi lah warisan ni supaya ramai lagi yang kenal. Okey Kak, baik. Terima kasih. Sama-sama.